JDT bersama Kerajaan Negeri Johor sediakan juadah berbuka puasa di Stadium Sultan Ibrahim untuk perlawanan ACLE Selasa ini. Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim, JDT, dan Kerajaan Negeri Johor berbesar hati mengalu-alukan para penyokong Harimau Selatan berbuka puasa sebelum aksi perlawanan peringkat 16 terbaik Liga Juara-Juara Elit, ACLE, 2024 hingga 2025 menentang Buriram United pada Selasa ini, 11 Mac. Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor dan pemilik JDT telah menitahkan untuk menyediakan juadah berbuka puasa kepada para pemegang tiket bagi memastikan penyokong dapat menunaikan kewajipan berpuasa dengan mudah dan menghadiri perlawanan pusingan 16 yang bermula sejurus selepas berbuka puasa. Makanan yang telah dibungkus akan diedarkan di semua pintu masuk penyokong ke ruang tempat duduk stadium dan di tempat letak kereta Zon 3 mulai pukul 4:30 petang dan seterusnya. Antara kepelbagaian menu yang ditawarkan termasuklah bubur lambuk, KFC, buah kurma, mi goreng, kulit kawah, minuman dan banyak lagi. Juga terdapat ruang kemudahan menunaikan solat di kawasan tempat letak kereta Zon 3, sebagai tambahan kepada 8 ruang solat yang sedia ada di Stadium Sultan Ibrahim. Luaskan kuasamu Johor.